Assalamualaikum geng kebun. Tuai apa hari ni? Saya nak cabut keledek yang saya tanam dalam tayar. Sebelum ni saya ada postkan beberapa video saya tanamkan keledek daripada keratan ubi keledek. Kali ni saya akan tanam keledek dari keratan batang. Sebelum tu saya nak tuai dulu semua keledek yang ada dalam tayar ni. Sejujurnya saya nak beritahu pokok ni saya baja sekali saja masa saya nak tanam 3-4 bulan lepas. Sebelum tanam, saya campurkan tanah hitam, pasir dan juga baja organik. Kalau tak ada pasir pun tak apa, pastikan tanah yang digunakan tu selalu digemburkan. Kalau tak hujan dan cuaca sangat panas, saya siram pokok. Tunas yang ada pada ubi keledek ni boleh dipotong dan ditanam. Sama seperti yang saya tunjuk dalam video yang lepas. Kali ni saya nak tanam dari keratan batang sebab keratan batangnya banyak. Kalau kita nak tanam dalam pasu polybag atau tayar, keratkan 2, 3 atau 4 tangkai keratan, kemudian satukan dan tanam di tengah-tengah tayar. Bila keratan-keratan batang tadi disatukan dan ditanam di tengah-tengah tayar, hasilnya nanti akan selonggok saja di situ. Bila usianya dah 3-4 bulan, nak menuai hasilnya nanti pun senang. Ini tuaian kami hari ini, ubi keledek, labu dan kecipir. Alhamdulillah.